السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على رسولنا الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هو الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه الله اليقين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, telah difardukan ke atas kamu berpuasa sama sebagaimana apa yang telah difardukan ke atas orang-orang yang sebelum daripada kamu. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat tadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada kita bahawa bulan Ramadan ialah bulan yang mana diwajibkan kepada orang-orang yang beriman untuk melaksanakan ibadah berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan natijah penakhiran matlamat kepada ibadah puasa yang dikerjakan itu adalah untuk mencapai ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terdapat banyak kelebihan dan keistimewaan bagi orang-orang yang mendapat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang telah pun Allah mengingatkan dan menyebutkannya dalam beberapa ayat dalam Al-Quran. Di antaranya kelebihan yang pertama, bagi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan dikurniakan kebahagiaan, kejayaan dunia dan di akhirat. Sebagaimana Allah menyebut dalam Al-Quran, wattaqullaha la'allakum tuflihun. Bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kamu menjadi orang yang berjaya. Mudah-mudahan kamu mendapat kebahagiaan, kesenangan dunia dan akhirat. Yang kedua, bagi orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala, Allah akan merezekikan kepadanya rezeki yang tidak pernah disangka-sangka, dan diberikan jalan keluar kepada segala permasalahan yang dihadapi oleh manusia. Sebagaimana Allah merakamkan dalam Al-Quran, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan kepadanya jalan keluar, penyelesaian kepada segala masalah yang dihadapi oleh manusia, dan merezekikan kepadanya daripada sumber rezeki yang tidak pernah disangka-sangka. Yang ketiga, kelebihan, kedudukan, keistimewaan bagi orang yang bertakwa, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya ilmu, sebagaimana Allah menyebut dalam Al-Quran, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Dan bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan merezekikan kepada kamu ilmu. Yang mana ilmu ini, tuan-tuan, walaupun manusia berusaha dengan sehabis terdaya mungkin, akan tetapi kesudahannya, perakhirannya Allah yang merezekikan kepada kita kefahaman, Allah yang memberikan kepada kita ilmu pengetahuan. Walaupun manusia berlumba-lumba bahkan melakukan apa jua yang terdaya, natijahnya ilmu itu datang daripada Allah, kefahaman itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, rezeki kepada Allah, daripada Allah kepada hamba-Nya yang
Allah Subhanahu wa ta'ala memilih dan menghendaki. Dan yang terakhir tuan-tuan, daripada banyak yang tidak mampu kita sebutkan satu persatu, yang paling besar tentu akhirannya Allah merezekikan kepada kita kedudukan yang begitu istimewa bagi orang yang bertakwa, dikurniakan syurga di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah menyebut dalam Al-Quran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu kepada mengharapkan keampunan Tuhanmu, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala menyediakan syurga itu, menyiapkan syurga itu tanpa seluas langit dan bumi, dan hanya disediakan khusus bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, dalam ibadah yang mana kita lakukan pada hari ini, tidak ada pengharapan yang paling besar tuan-tuan melainkan dua perkara, iaitu kita mengharapkan Allah Subhanahu wa ta'ala menerima segala amal yang kita kerjakan, sama ada ibadah puasa kita, salat kita, qiyamul lail kita, sedekah kita dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menerima, walaupun terdapat padanya, sama ada kita sedar maupun tidak, kekurangan yang terlampau banyak, kealpaan kita, kelekaan kita tuan-tuan dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Tapi mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni dan menerima segala amal yang kita kerjakan. Yang kedua tuan-tuan, apabila hamba itu diterima amal di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, perkara yang paling besar tuan-tuan melainkan selain daripada itu, Allah Ta'ala akan merezekikan kepadanya syurga. Kerana itu Anas bin Malik pernah meriwayatkan sebuah hadis daripada baginda sallallahu alaihi wasallam, bila mana seorang lelaki datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Nabi Allah, ya Rasulullah, wahai Nabi Allah, wahai Rasulullah, ayyud du'ai afdal?" Apakah doa yang paling afdal? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab kepada lelaki tadi yang bertanya, "Sal rabbaka al-afwa wal-afiyah fi dunya wal akhirah." Mintalah kepada Tuhanmu akan keselamatan dunia dan akhirat dan keampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lelaki tadi tuan-tuan yang bertanya, baginya takkan itu sahaja. Takkan itu sahaja minta daripada Allah, minta selamat dan minta Allah Ta'ala ampunkan dosa. Sedangkan keperluan hajat manusia ini terlampau banyak, masalah yang dihadapi manusia ini terlampau banyak. Kenapa Nabi tidak sebutkan soalnya, misal sebagai contoh, diluaskan rezeki, diberikan kekayaan, dikurniakan kesihatan? Kenapa dua sahaja? Kerana itu pada hari yang kedua, utiya fi yaumin tsani ataha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fi yaumin tsani, datang lagi berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertanya lagi soalan yang sama, ayyud du'ai afdal ya Rasulullah, apakah doa yang paling afdal? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan jawapan yang sama, "Sal rabbaka al-afwa wal-afiyah fi dunya wal akhirah." Mintalah kepada Tuhanmu akan keselamatan dunia dan akhirat dan keampunannya. Lelaki tadi tuan-tuan tak puas hati lagi, datang lagi kepada Nabi, berjumpa dengan Nabi pada hari yang ketiga, dan Nabi SAW memberikan jawapan yang sama, menunjukkan tuan-tuan faham dah dia bahawa di antara perkara-perkara yang paling besar yang diperlukan oleh manusia, sekalipun pada sangkaan manusia banyak lagi perkara yang perlu untuk Allah Ta'ala ini makbulkan perkenannya permintaan, tetapi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala hakikat yang sebenar, apabila manusia itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dunia dan akhirat dan diberikan keampunan, itulah perkara yang paling utama dalam kehidupan. Tuan-tuan, kerana itu apa jua amalan yang kita lakukan pada hari ini, khususnya tuan-tuan kita berada pada bulan Ramadan al-Mubarak, bulan yang penuh keberkatan, kemuliaan, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala telah pun
memperkenankan tuan-tuan salah satu daripada doa kita. Sejak daripada bulan Rajab lagi kita minta pohon kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, ya Tuhanku, berkati kami pada bulan Rajab, berkati kami pada bulan Sya'ban, dan sampaikan kami pada bulan Ramadan. Alhamdulillah, tuan-tuan, Allah Ta'ala pertemukan kita dengan bulan Ramadan. Kerana itu Nabi SAW bukan sekadar mendoakan dengan doa kami. Nabi juga pernah bahkan banyak berdoakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebuah lagi doa yang menyebut 3 perkara kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, Nabi pohon kepada Allah, Allahumma sallimna li Ramadan. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, ya Tuhanku, selamatkan kami bertemu dengan bulan Ramadan. Wa sallim Ramadan lana, dan selamatkan Ramadan untuk kami. Wa taqabbal minna mutaqabbala, wa tasallam minna mutaqabbala, dan terimalah segala amal yang kami kerjakan pada bulan Ramadan. Tuan-tuan, apa maksud perkenanan permintaan Nabi kepada Allah Ta'ala 3 perkara ini? Yang pertama, Nabi pohon kepada Allah supaya selain daripada Allah Ta'ala sampaikan kita bertemu dengan bulan Ramadan, Nabi mengajar kita untuk minta kepada Allah supaya bukan sekadar sampai, dan bukan sekadar kita sempat bertemu dengan bulan Ramadan, akan tetapi kita dikurniakan kesempatan dalam keadaan kita sihat, dalam keadaan kita bertenaga, dalam keadaan kita mempunyai kudrat, dalam keadaan kita mempunyai kemampuan untuk melaksanakan sepenuhnya ketaatan kepada Allah pada bulan yang begitu mulia, yang tidak dapat keistimewaan dan tawaran yang begitu hebat pada bulan-bulan yang lain. Yang kedua, Nabi pohon kepada Allah supaya selamatkan Ramadan untuk kami. Apa maknanya, tuan-tuan? Maksud permohonan Nabi ini supaya kita direzekikan Allah bertemu dengan bulan Ramadan, selain daripada diberikan kesihatan, kekuatan, kudrat. Ramadan juga ataupun tempat yang kita berada ini, negara kita, tempat kita, aman, dikurniakan ketenteraman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, nikmat aman, keamanan ini merupakan nikmat yang besar, yang kadang-kadang sebahagian daripada manusia terlupa untuk bersyukur akan nikmat keamanan. Bagaimana umat Islam kita, saudara seagama kita di Palestin sebagai contoh, diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala puluhan tahun, bahkan mungkin mencapai ratusan tahun, 100 tahun, dijajah, bahkan berada dalam suasana kancah peperangan, suasana yang tidak aman, tidak tenteram untuk melaksanakan ibadah ketaatan kepada Allah. Kematian boleh berlaku bila-bila masuk. Barangkali kalau ditawarkan kepada kita pun, tuan-tuan, walaupun dibayar tiket penerbangan percuma, diberikan makan minum lagi, tetapi mana kuasanya di Gaza, di Palestin. Saya ingat, tuan-tuan, kita pun beragak-agak nak pergi, tuan-tuan, teragak-agak. Bukan saya begini, mungkin suka untuk kita, kerana nikmat keamanan itu suatu nikmat yang besar, dan tidak semua orang boleh bertahan dengan ujian itu, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala merezekikan kepada kesabaran yang cukup hebat, luar biasa. Tuan-tuan, kita masih ingat bagaimana kita semua diuji oleh Allah beberapa tahun yang sudah dengan ujian wabak penyakit COVID-19. Ujian yang bukan sekadar berada di tempat kita, tetapi seluruh dunia, tuan-tuan. Itu pun kita sudah merasai nikmat yang sudah pun ditarik oleh Allah sebahagian. Tuan-tuan, kalau hari-hari biasa, contohnya dalam seminggu datang hari Jumaat, kita dalam perasaan kita ni ada satu perasa yang lain, tuan-tuan, daripada hari-hari biasa. Kenapa? Pada hari Jumaat ada solat Jumaat. Pada hari Jumaat kita akan mendengar khatib memberi pesanan dalam khutbah Jumaat. Hari Jumaat begitu besar, bahkan ianya disebut dalam hadis Nabi SAW perayaan yang kecil bagi umat Islam, hari Jumaat. Tetapi bagaimana dalam suasana COVID-19, wabak penyakit, suatu ketika dahulu, hari Jumaat seolah-olah macam hari-hari biasa, tuan. Kerana apa? Halangan, kekangan, tak boleh hadir ke masjid, bahkan khutbah apatah lagi nak didirikan, nak disampaikan. Datang solat berjemaah biasa pun tak dapat, tuan. Salah satu nikmat yang Allah Ta'ala sekat kita suatu ketika dahulu, dan alhamdulillah Allah Ta'ala kembalikan dan menjadi kebiasaan, menjadi kehidupan sebagaimana pada ini. Alhamdulillah, syukur di atas nikmat yang begitu besar. Yang ketiga, Nabi pohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya
diterima segala amal yang kita kerjakan. Tuan-tuan, kenapa Nabi pun diterima? Tidakkah Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan ini, bulan yang mana selain daripada sebagai bulan maghfirah, bulan keampunan, bulan rahmat, bulan Al-Quran, dan ketika mana syaitan dibelenggu, dirantai. Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah. Kata Nabi SAW, bila datangnya bulan Ramadan, dibuka segala pintu-pintu syurga. Wa ghuliqat abwabun nar, dan ditutup segala pintu neraka, pintu kejahatan sudah pun ditutup. Dengan maksud yang lain, tuan-tuan, datang bulan Ramadan tidak sepatutnya manusia itu menjadi orang yang melakukan maksiat kepada Allah, kerana ketika itu syaitan sudah pun dibelenggu. Syaitan sudah pun diikat, dirantai. Sepatutnya manusia ini semuanya berebut mengejar kepada melakukan kebaikan, pahala kepada Allah. Tapi kita melihat dalam bulan Ramadan, berapa ramai di kalangan manusia yang seolah-olah Ramadan itu tidak ada erti padanya, sama macam bulan-bulan yang lain, tiada beza, tuan. Bukti dia apa, tuan? Yang pertama, Nabi sebut bagaimana pahala Ramadan itu, ibadah puasa yang dikerjakan itu boleh hilang pada seorang apabila dia tidak menjaga lisannya, tutur katanya daripada bercakap sesuatu perkara yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Nabi SAW memberikan pesan, "Man lam yada' qawla zur wal 'amalu bihi, falaysa lillahi haja an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang berpuasa tetapi dalam masa yang sama tidak meninggalkan daripada percakapannya perkataan dusta, perkataan bohong, kejian, cacian, makian, umpatan dan sebagainya, termasuk kata ulama, termasuklah perkara bercakap perkara yang sia-sia, maka orang seumpama ini, kata Nabi SAW, Allah tidak berhajat memandang puasanya, tuan-tuan. Ia sekadar menahan lapar dan dahaga, akan tetapi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, Allah taala akan hapuskan pahalanya. Kerana itu Nabi SAW mengingatkan hadis kita kepada hadis dalam riwayat Bukhari menyebut, "Kam min sha'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash." Berapa ramai manusia yang berpuasa akan tetapi tidak mendapati apa-apa pun daripada puasanya, melainkan sekadar menahan lapar dan dahaga semata-mata. Dan yang kedua, tuan-tuan, bagaimana pahala puasa ini boleh hilang, boleh luput di sisi Allah Subhanahu wa taala bagi seorang hamba apabila dia tidak menjaga pandangannya, penglihatannya daripada melihat sesuatu perkara yang haram. Walaupun dalam bulan-bulan yang lain tetap diharamkan melihat aurat orang lain sebagai contoh, tetapi datang bulan Ramadan sepatutnya manusia berlumba-lumba melakukan kebaikan dan menjadikan ia mudah-mudahan satu titik permulaan ke arah mengubah diri ke arah yang lebih baik. Mudah-mudahan berlalu bulan Ramadan dia akan kekal dalam kebaikan. Tapi tuan-tuan, sebaliknya ada di sebahagian daripada golongan manusia yang milih bulan Ramadan tetapi masih lagi melakukan maksiat dan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasuffidatis syayatin, kata Nabi, dan dibelenggu, dirantai semua syaitan-syaitan yang ada. Mudah-mudahan, tuan-tuan, satu dua perkara itu memberikan peringatan kepada kita dan juga mengambil kesempatan dalam bulan Ramadan ini yang mana disebut sebagai Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Kenapa bulan Al-Quran, tuan-tuan? Diturunkan pada Ramadan itu Al-Quran. Dan peringkat permulaan Al-Quran diturunkan ada dua peringkat. Yang pertama, diturunkan sekaligus oleh Allah Subhanahu wa taala daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah. Daripada Lauh Mahfuz kepada Baitul Izzah. Dan yang kedua, tahap yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menurunkan beberapa ayat daripada Al-Quran itu daripada Baitul Izzah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan kepada peristiwa-peristiwa yang berlaku. Tuan-tuan, atas dasar itulah apabila kita memahami dan kita menghayati kepada nuzulul Quran, turunnya Al-Quran pada bulan Ramadan ini, yang mana Allah Subhanahu wa taala menyebut
Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan yang mana Quran diturunkan padanya Al-Quran. Hudan linnas, menjadi petunjuk kepada manusia. Tuan-tuan, sebagaimana kita pernah sebutkan di sini proses yang kita berkaitan Al-Quran. Ada 3 hak ataupun ada 3 tuntutan yang perlu untuk kita tunaikan kepada Al-Quran. Yang pertama ialah tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Kenapa diartikan ataupun disebut tilawatul Quran? Kenapa tidak disebut qiraatul Quran? Walaupun kalau dari sudut terjemahan bahasa Melayunya, bahasa Malaysia ni lebih kurang sama saja, baca Al-Quran. Terjemahnya membaca, tetapi dalam bahasa Arab tuan-tuan mempunyai perbezaan antara tilawah, bacaan, dengan qiraat. Di antaranya para ulama Ahlul Lughah menyebutkan tilawatul Quran, membaca Al-Quran dengan makna pembacaan yang berterusan. Bacaan yang berterusan, yang tidak ada penamat, tidak ada pengakhiran. Walaupun kita buat adakan majlis khatam, kita panggil majlis penutup. Kenapa kita dah habis khatam daripada juz pertama sampai juz 30? Alhamdulillah. Tetapi itu bukanlah bermakna tidak lagi membaca Al-Quran, meninggalkan terus Al-Quran, tidak. Kerana disebut sebagai tilawatul Quran, bacaan Al-Quran dengan makna bacaan yang berterusan. Walaupun berakhir sampai An-Nas, dimulakan balik dengan suratul Fatihah dan terusnya Al-Baqarah dan sebagainya. Itu makna kata ahli lughah, ahli bahasa menyebutkan kenapa perbezaan. Kita tak sebut qiraatul Quran, walaupun dari sudut terjemahan bahasa Melayu sama saja, tetapi dari sudut bahasa Arab ada perbezaan dari sudut penggunaan atau istilah kalimah-kalimah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Quran. Yang kedua tuan-tuan, berkaitan Al-Quran selain daripada kita membacanya secara berterusan, ialah kita mentadabbur, kita menghayati kepada isi kandungan Al-Quran. Dan berkaitan isi kandungan Al-Quran tuan-tuan, sudah pasti untuk kita memahami satu-satu ayat itu secara terperinci, perlulah kita melihat kepada tafsiran para alim ulama. Cuma dalam kesempatan masa-masa yang ada pada bulan Ramadan ini, boleh untuk kita mulakan ataupun kita cari inisiatif yang lain, iaitu tuan-tuan, selain daripada kita baca, kita menghayati, kita lihat kepada makna dan terjemahan. Makna baca, makna dan terjemahan. Kalau tidak pun sempat keseluruhan juz Al-Quran 30 juz, ambillah beberapa surah yang menjadi kelaziman kita bacaan harian. Umpamanya suratul Kahfi, surah Al-Mulk, As-Sajadah dan sebagainya. Kerana apa tuan-tuan? Penghayatan kepada orang yang membaca dalam keadaan dia mengetahui makna dan peristiwa yang berlaku dalam ayat-ayat yang Allah Ta'ala ceritakan itu, sudah pasti ada kelainan dan perbezaan tuan-tuan. Sebagaimana kita membaca surah Al-Fatihah, tuan-tuan belajar apakah maksudnya surah Al-Fatihah, ayat-ayatnya, 7 ayat yang diulang-ulang. Dan tambahan lagi kalau tuan-tuan mengikut kepada pengajian tafsir suratul Fatihah secara mendalam, bahkan tuan-tuan akan merasai lebih lagi bagaimana kita membaca setiap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu dalam masa yang sama hadir dalam hati kita. Apakah makna yang misalnya Allah Ta'ala menyebut Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Apakah yang diartikan Allah bersifat Ar-Rahman? Apakah yang dimaksudkan Allah bersifat Ar-Rahim? Tuan-tuan, kalau kita belajar, kita tahu secara mendalam sedikit tuan-tuan, sudah pasti dalam solat kita tidak ada ruang untuk kita ingat kepada benda-benda yang lain di luar daripada solat. Tidak ada ruang. Dan kita disibukkan dengan diri kita, fokus kepada solat umpamanya. Kerana itu tuan-tuan, Nabi SAW dalam sirah baginda, hampir setiap kali baginda mengimamkan solat kepada para sahabat, Nabi akan katakan kepada sahabat, "Sallu salatan muwaddi'." Solatlah kamu sebagaimana ini solat yang terakhir yang kamu akan dirikan. Dan Nabi mengingatkan para sahabat, tanamkan dalam jiwa kita setiap daripada kita solat, supaya kita rasakan inilah solat terakhir yang kita akan dirikan. Barangkali selepas daripada ini kita akan dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini solat yang terbaik yang kita persembahkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sama juga tuan-tuan dengan ibadah puasa. Dengan sebab itu puasa bukan sekadar kita menahan lapar dan dahaga saja.
Bukan sekadar kita menahan mata penglihatan puasa anggota semata-mata, tetapi puasa dari sudut dengan makna yang sebenar, yang mencapai kepada maksud Nabi SAW, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang berpuasa dengan sepenuh keimanan dan ihtisab, mengharapkan pahala daripada Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, akan diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Tuan-tuan, nak mendapat kepada apa yang disebut oleh jaminan Nabi ini bukan senang, tuan-tuan. Perlu kepada kita berusaha. Allah Ta'ala tidak rezekikan begitu sahaja, melainkan hamba-Nya berikhtiar dan berusaha untuk buat sahabi yang terdaya mungkin. Ramadan telah pun berlalu puluhan kali, tuan-tuan, dalam kehidupan kita, baik saya yang bercakap dan juga tuan-tuan yang mendengar. Puluhan kali, tuan-tuan, berlaku Ramadan ini berlalu dalam kehidupan kita. Tetapi jadikan Ramadan pada kali ini, yang alhamdulillah kita pastinya kita berada ini, sebagai Ramadan yang paling terbaik. Kerana kita tidak pasti adakah kita akan sempat pada Ramadan yang akan datang, ataupun kita pun tak pasti adakah sempat sampai kepada 10 yang terakhir, walaupun beberapa hari lagi nak sampai kepada 10 terakhir, tuan-tuan, yang padanya terdapat malam Al-Qadar. Itu pun di luar daripada kawalan kita, tuan-tuan, bukan dalam kekuasaan kita. Tetapi apa yang pasti, yang kita saat dan ketika ini kita berada, tuan-tuan, kita buat saat yang terdaya mungkin. Baik dari sudut bacaan Al-Quran kita, baik dari sudut ibadah solat kita, baik dari segenap perkara. Nabi SAW pernah mengingatkan para sahabat, atadruna mal muflis, wahai sahabatku, adakah kamu mengetahui siapakah orang yang muflis? Kata sahabat, al-muflisu fina, orang yang muflis ni, kata sahabat, al-muflisu fina, orang yang muflis di sisi kami lah wahai Rasulullah, man la lahu dirhamun wala mata', iaitu orang-orang yang tidak ada harta, tidak ada kebendaan yang bernilai. Itulah orang yang muflis. Lalu Nabi SAW menyebutkan para sahabat, al-muflisu, orang yang muflis dengan hakikat yang sebenar, ialah orang yang ketika mana datang bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, membawa ibadah solat yang begitu banyak, melakukan sedekah yang begitu banyak, membawa ibadah puasa yang begitu banyak, berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi ibadah tadi yang dikerjakan tidak mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puncanya apa, tuan-tuan? Kerana banyak yang berlaku perkara-perkara yang merosakkan amal tersebut. Di antara perkara tadi, satu dua perkara yang kita sebutkan, tidak menjaga lisan kita, tidak menjaga lidah kita. Yang kedua, tidak melihara penglihatan kita daripada niat suatu perkara yang haram. Termasuklah perkara yang merosakkan amal ialah sebanyak sangkaan buruk. Tuan-tuan, itu semua perkara-perkara yang akan merosakkan amal kebaikan yang dilakukan oleh manusia. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan kita. Kerana itu, tuan-tuan, berkesempatan dengan kita berada pada pertengahan, dan alhamdulillah kita menuju kepada 10 yang terakhir ini. Dan hari ini 17 Ramadan, kita berada pada hari nuzulul Quran. Mudah-mudahan kita mengambil semangat ini untuk kita pergiatkan lagi, tuan-tuan, upgrade. Dan kita ibarat kalau orang nak berlari dengan maraton ni, maksudnya dia kemaskan, ikatkan tali kuali kasut dia untuk apa? Untuk dipastikan tidak tercabut ketika mana pertengahan dalam larian. Begitulah, tuan-tuan, Nabi SAW menghampiri 10 yang terakhir pada bulan Ramadan ini. Nabi akan bangkitkan ahli keluarga baginda untuk salat, untuk bangun pada pertengahan malamnya, menunaikan qiyamul lail, mendirikan malam-malam. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, orang siapa yang mendirikan pada malam-malam Ramadan, maka ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, akan diampuni dosa-dosa yang terdahulu. Tuan-tuan, apa yang kita dengar satu dua perkara itu mudah-mudahan menjadi peringatan kepada kita, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima segala amal yang kita kerjakan, dan diampuni dosa-dosa kita, tuan-tuan, sebagaimana Jibril alaihissalam pernah mendatangi Nabi SAW ketika mana baginda berada di Madinah. Baginda suatu ketika menaiki mimbar. Nabi berlangkah pada satu anak tangga, dua anak tangga, dan ketiga anak tangga. Setiap daripada langkah itu Jibril alaihissalam menyebut
satu persatu perkara. Di antaranya tuan-tuan, Nabi Jibril menyebutkan kepada Nabi, bagi orang-orang yang Allah Ta'ala rezekikan mendapati bulan Ramadan, masuk bulan Ramadan, alhamdulillah Allah Ta'ala rezekikan kehidupan sihat, tetapi berlalunya bulan Ramadan dalam keadaan dia tidak mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, celaka bagi orang tersebut. Nabi mengatakan, "Qul amin ya Muhammad." Nabi mengatakan amin, celaka. Tuan-tuan, kita takut dan bimbang kalau kita termasuk daripada orang yang melakukan ibadah, akan tetapi di sisi Allah sia-sia dengan sebab banyak melakukan perkara yang merosakkan ibadah tersebut. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menyelamatkan kita, tuan-tuan, dan menerima segala amal yang mana kita kerjakan. Kalaupun ada satu dua kekurangan ataupun mungkin lebih lagi yang kita tak sedar dan kita mungkin telah terbuat dan sebagainya, mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni dan menerima, dan tidak mengazab kita dengan sebab kekurangan itu, dengan sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Ghaffar, Maha Pengampun Allah Subhanahu wa Ta'ala, menerima segala amal yang kita kerjakan, dan pun akhirnya kita mendapat keampunan dan hendak menjadi orang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala menyebut la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan tuan-tuan ada manfaatnya satu dua perkara yang disempat dikongsikan pada pagi ini. Apa yang baik datang daripada Allah dan apa yang kurang yang lemah datang daripada saya, tuan-tuan. Mohon maaf sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuman, tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idha shi'ta sahla. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadan lana wa tasallam minna mutaqabbala. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah.